Bismillah. Okey kan? Dengar suara saya? Dengar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka usrah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Ustaz Muhammad Izzat bin Abdul Majid, penolong pegawai unit pendidikan Islam PPD Lundu, yang kita raikan penceramah kita pada malam ini Ustaz Naim bin Abu Bakar selaku guru pendidikan di SK Sepiris. Apa khabar Ustaz Naim? Sihatkah? Sihat. Alhamdulillah. Itulah nampak senyuman di wajah tu, memang alhamdulillah nampak berseri-seri tu. Semoga sihat-sihat selalu insya-Allah. Seterusnya Ustazah, hadirin hadirat yang dimuliakan dengan Islam. Apa kabar semua? Semua sihat? Boleh respon di ruangan chat supaya kita ada interaksi antara kita insya-Allah. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan dan kelapangan kita berkumpul pada hari ini insya-Allah untuk meneruskan usrah bulanan kita. Bersyukur kepada Allah walaupun dalam kesibukan kita Allah masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita insya-Allah untuk meneruskan perjumpaan kita insya-Allah. Baik, jadi pada guru besar SK alhamdulillah selamat datang guru besar yang bersama-sama dengan kita juga alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah tanpa mengangkat masa kita akan teruskan dengan pengisian kita yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Naim. Segala maknanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai akaun lain lah untuk bercakap sebab laptop saya rosak, mic-nya rosak. Jadi saya pakai telefon lah untuk bercakap. Saya pakai akaun nombor 2 saya untuk bercakap. Jadi ada gambar, ada satu lagi akaun yang bercakap lah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan Islam serta nikmat kesihatan dan kesempatan untuk kita terus bersama pada malam ini. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti ajaran baginda hingga ke hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kesempatan ini, marilah kita menghayati satu hadis yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu hadis yang ke-7 dalam hadis 40 Imam Nawawi. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu. Qulna liman?
qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Daripada Tamim bin Aus Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama tu nasihat. Sahabat bertanya, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Allah, kepada kitab, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin serta umatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, daripada hadis ini Nabi Muhammad bagi tahu kepada sahabat yang agama itu adalah nasihat. Sahabat pula balas bertanya, kepada siapa nasihat tu? Nasihat itu kepada 5. Yang pertama, kepada Allah, lillahi. Yang kedua, li kitab. Yang kedua, li rasulihi, kepada Rasul. Yang ketiga, li kitabihi, kepada kitabnya. Yang keempat, wali ammatil muslimin, kepada pemimpin muslimin. Yang kelima, wa ammatahim, kepada umatnya, iaitu umat Islam, semua orang Islam. Okey, kita pergi kepada huraian yang pertama. Nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah dekat sini bukan kita pergi nasihat dekat Allah. Tapi nasihat kepada Allah bermaksud kita beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman. Serta kita melaksanakan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan. Okey, sebelum saya huraikan yang pertama, nasihat dari segi bahasa bermaksud kita memberi teguran. Tapi nasihat dari segi istilah ialah jujur, ikhlas, tanggungjawab dan membimbing ke arah kebaikan. Okey. Tadi nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Allah ni bermaksud kita beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman serta melaksanakan segala perintahnya dengan penuh ikhlas. Macam mana ikhlas ni? Ikhlas ni kita buat sesuatu tu kerana Allah lah. Kita buat ibadah kerana Allah, kita buat baik kerana Allah, semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana mahu dipuji. Kalau kita buat sesuatu tu, sesuatu ibadah lah, semata-mata kita nak dipuji oleh orang ramai, maka dia telah menjadi syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang ringan. Walaupun syirik ringan, dia masih dosa besar. Tetapi dia senang diampunkan kalau kita dah bertaubat. Jadi hati-hatilah dalam apa-apa perbuatan kita, ibadah kita, mesti kena niat semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kalau kita semata-mata nak minta puji, nak suruh kita nampak baik di mata orang, maka dia jadi syirik khafi, syirik ringan. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat yang bermaksud
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Tuhan ciptakan sesuatu bukan semata-mata saja-saja. Tuhan menciptakan makhluk melainkan untuk menyembahnya. Jadi kita sebagai manusia adalah hamba Allah, wajib bersaksi tiada Tuhan lain melainkan Allah. Tak sembah Tuhan lain melainkan Allah. Allah Ahad, Esa, satu. Tiada Tuhan selain Allah. Okey, ayat tadi surah Az-Zariyat ayat 56, ayat ini menegaskan bahawa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Ada tujuan lain tapi ini tujuan utama. Tujuan utama Allah ciptakan manusia supaya beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Itu tujuan nombor satu. Kalau tujuan nombor dua, tanya saya memang tak tahulah. Itu ikut masing-masing lah tuan-tuan dan perempuan. Apa tujuan kita hidup dekat atas dunia ni? Kalau tanya saya tak tahulah tujuan nombor dua, tujuan nombor tiga, tujuan nombor empat. Yang saya tahu tujuan nombor satu, dihidupkan di atas muka bumi ini semata-mata nak beribadah kepada Allah. Sebab itu niat kita buat sesuatu semata-mata ikhlas kerana Allah. Ini nasihat kepada Allah. Kepada Allah. Okey. Jadi yang wajib kita jangan tinggalkan. Yang haram kita jangan buat. Yang sunat kita tambah-tambah. Yang wajib dulu kita kena sempurnakan. Macam dalam rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dah kan? Solat 5 waktu, dah. Puasa dah. Zakat dah. Haji, haji bagi yang berkemampuan, wajib bagi yang berkemampuan. Mampu dari segi mana? Dari segi kesihatan dan harta untuk nak pergi haji. Okey. Jadi apabila nak amalkan hadis ini, kita kenalah sentiasa merapatkan hubungan kita dengan Allah. Selalu kalau macam couple lah. Kalau couple dia nak rapat, dia WhatsApp sesama sendiri kan. Dia bercakap, balas-balas mesej. Jadi kalau kita ni, macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Pakai WhatsApp tak boleh. Macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Kita perbaiki ibadah kita. Nak berhubung dengan Allah adalah dengan solat, dengan berdoa. Berdoa itu kita bercakap dengan Allah lah. Kita luahkan hati kita kepada Allah. Kita minta apa yang kita nak kepada Allah. Okey. Jadi nasihat kepada Allah adalah kita ikhlas, jujur dalam apa semua perkara semata-mata kerana Allah. Okey. Kita perginya kepada yang kedua pula. Yang kedua, li kitabihi dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi tu agama itu nasihat. Sahabat bertanya kepada siapa? Yang pertama tadi lillahi, kepada Allah. Yang kedua li kitabihi, kepada kitab. Okey. Kitab tu kan macam buku, macam mana kita nak nasihat dia? Jadi dalam hadis ini boleh tak nak nasihat buku? Tak boleh. Okey. Yang kedua, nasihat kepada kitabnya, iaitu Al-Quran lah. Zaman kita ni kita tak boleh pakai kitab lain. Kitab Al-Quran sahaja.
Kita umat Nabi Muhammad pakai kitab Al-Quran sebagai panduan. Okey. Yang kedua, nasihat kepada kitabnya iaitu Al-Quran bermaksud kita hendaklah membaca, memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nasihat ini kita nak bagi benda baik dekat orang, kita nak bimbing orang ke arah kebaikan. Dekat mana kita nak cari panduannya? Panduannya kita nak cari dalam Al-Quran dah. Dalam Al-Quran tu dah cerita macam-macam. Nak nasihat orang, kita nasihat ke arah kebaikan, tapi kita nak cari panduan tu dekat mana? Dalam Al-Quran lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab iaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okey, firman Allah dalam surah Baqarah ayat 2, kitab ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak jadi orang Islam yang bertakwa, nak kena rujuk di mana? Rujuk melalui Al-Quran. Sebablah Al-Quran ni tidak ada keraguan. Semuanya betul. Tidak ada penipuan langsung dalam Al-Quran. Semuanya betul, jujur. Dalam Al-Quran semuanya jujur. Tidak ada penipuan. Tuhan tidak menipu. Allah tidak menipu kepada umatnya. Al-Quran itu Allah berfirman, Allah berkata-kata. Allah tidak berdusta. Jadi Al-Quran. Okey, saya tahu tuan-tuan puan-puan ni dalam ni ramai yang ustaz-ustazah. Jadi tak perlulah saya nak bercakap banyaklah. Okey, jadi kalau ada rakan-rakan ustaz-ustazah yang boleh baca Al-Quran, tahniahlah. Okey. Okey. Apabila kita dah pandai baca Al-Quran, rugilah kalau kita tak amalkan. Tapi bila kita dah amalkan, baca tiap-tiap hari, rugilah kalau kita baca tapi kita tak faham. Macam mana tu? Contohlah, kita beli buku. Kita beli buku, mestilah kita nak baca, takkan kita nak simpan, betul tak? Kita beli buku, kita nak baca. Tapi kita baca buku tu, mestilah kita nak faham. Lepas kita faham, barulah kita boleh buat refleksi, betul tak? Okey. Kita beli buku, kita nak baca. Bila kita baca, kita nak faham apa buku tu cerita. Bila kita baca buku tu, kita faham pada cerita, kita nak buat refleksi. Baru boleh buat refleksi. Okey, macam kitab kita juga Al-Quran, kita dah boleh baca. Kita dah amal setiap hari. Kita nak faham. Jadi belilah Al-Quran terjemah. Sambil baca ayat Al-Quran, sambil terjemah. Pakailah Al-Quran yang ada terjemahan. Sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita baca. Bila kita baca Al-Quran, kita faham apa ayat tu cuba nak cerita. Dalam Al-Quran, ada surah dia cerita bab-bab yang menyeronokkan. Ada surah menceritakan perkara-perkara yang sangat dahsyat. Jadi bila kita baca, kita faham. Faham-fahamlah, seronoklah kita faham baca Al-Quran. Jadi bila kita dah faham, kita dapat muhasabah diri. Bagaimana kita nak memperbaiki diri. Sebelum kita nak menasihati orang lain, kita kena memperbaiki diri dulu. Jadi macam baca buku, kita faham, kita buat refleksi. Kita baca Al-Quran, kita faham, kita memahami, kita muhasabah diri dulu. Kita dapat muhasabah diri dulu. Jadi Al-Quran yang kita beli banyak-banyak tu janganlah kita simpan dalam almari sebagai hiasan. Oh, cantiknya dalam almari susun kemas saja, tak berhabuk pun.
Cantik je Al-Quran tu, macam tak pernah dibuka langsung. Cantik. 10 tahun pun masih cantik lagi. Okey, jadi Al-Quran yang kita beli janganlah kita sia-siakan. Kita baca, kita faham, kita muhasabah diri. Okey. Jadi kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, kita mengamalkan dan kita perlu berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jangan sesekali kita tinggal Al-Quran. Bila kita amal tiap-tiap hari, tiba-tiba je kita tinggal sehari. Dia macam dosa juga. Dia macam dosa kecil. Mula-mula kita buat, kita rasa berdosa lah. Lepas tu kita buat lagi dosa, kita buat lagi dosa. Lama-lama dia macam alah tegar-tegar biasa macam tu lah. Jadi Al-Quran ini bila kita tinggal sehari, bagi orang yang sentiasa amalkan Al-Quran setiap hari lah. Bila dia tinggalkan sehari, lepas tu sehari lagi dia tinggal. Mungkin atas kesibukan dunia kita tak dapat nak elakkan lah. Kadang-kadang kita ada stres, kita ada sibuk di dunia. Jadi bila tinggal sehari lagi. Tinggal Al-Quran tu sehari lagi. Lama-lama seminggu kita tinggalkan. Lama-lama sebulan. Lama-lama setahun. Ada orang lepas pandai baca Al-Quran, dia tak baca dah. Lepas khatam Al-Quran. Ramai sangat bila dah khatam Al-Quran, dia dah tinggalkan Al-Quran. Tak amal dah setiap hari. Baginya dah khatam tu maksudnya dah tamat. Dah tamat dah tujuan kita baca Al-Quran. Bukan. Al-Quran ini kita baca setiap hari. Kita amalkan. Kenapa kita amalkan? Dapat pahala lah. Nak cari pahala, amalkanlah baca Al-Quran. Bukannya susah. Kena masuk syurga. Syarat pertama nak masuk syurga. Kena mati dululah. Tak mati, tak masuk syurga. Okey, tapi sebelum mati tu, penuhilah dengan amal kebaikan yang sangat-sangat banyak. Sekurang-kurangnya, bila kita ditimbang di neraca nanti, amalan baik kita yang berat, bukan amalan jahat. Okey. Jadi Al-Quran ni kita amalkan sebagai panduan dalam kehidupan dalam setiap aspek lah. Nak keluar dari rumah, amalkan. Nak pergi tempat kerja, amalkan. Nak balik rumah pun, amalkan. Nak tidur pun, amalkan. Sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan kita sempat mengucap syahadah lah, dalam keadaan beriman lah. Janganlah kita tiba-tiba mati tanpa sempat bertaubat lah. Okey, yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Dalam hadis tadi, li rasulihi, kepada Rasulnya. Tapi Nabi dah wafat, macam mana kita nasihat kepada Nabi? Okey, nasihat kepada Rasulullah bermaksud ialah dengan mencintai baginda dan mengikuti sunnahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab, Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu. Bila kita nak menasihati orang, mestilah kita nak menasihati perkara yang baik. Panduan yang pertama kita dah jumpa, iaitu Al-Quran. Panduan yang kedua adalah daripada Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad. Okey. Allah dah firman dah, Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Bila kita nak buat sesuatu, mesti kita kena ada contoh. Nak buat sesuatu mesti ada contoh. Nak buat sesuatu yang baik mesti ada contoh yang baik. Nak cari
contoh, kita nak cari contoh yang terbaik, contoh teladan yang terbaik iaitu Rasulullah. Kita pergi jumpa Rasulullah, tak dapat jumpa Rasulullah dah wafat. Jadi macam mana kita nak contoh teladan Rasulullah? Dengan banyakkan membaca hadis. Segala perbuatan, percakapan, pergaulan Nabi Muhammad telah direkodkan sebagai hadis. Hadis itu segala percakapan, segala perbuatan Nabi Muhammad. Lagi banyak kita baca hadis, lagi banyaklah kita faham tentang Rasulullah. Kita nak jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang terbaik. Tapi Rasulullah dah wafat, macam mana kita nak jumpa Rasulullah? Macam mana kita nak mencontohi? Kalau kita nak contoh sesuatu, mesti kita nak kena lihat menggunakan dua mata. Mestilah kita nak melihat dengan mata kasar depan mata. Tapi Rasulullah dah wafat. Rasulullah wafat bukan saya saja. Rasulullah wafat sambil tinggalkan dua asas panduan untuk umat Islam yang hidup sekarang, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, bila kita banyak baca hadislah. Kita faham, kita dapat tahu macam mana perbuatan Nabi Muhammad semasa baginda hidup, macam mana percakapan Nabi Muhammad semasa baginda hidup. Jadi kita dapat contoh teladan yang terbaik. Jadi bila kita dah faham, kita dapat muhasabah diri dululah sebelum menasihati orang. Nanti kalau kita nasihat, jangan buat benda tu, tapi kita sendiri yang buat. Macam tiada guna. Okey. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Ini menunjukkan bahawa kecintaan kepada Rasulullah bukanlah sekadar kepada ucapan. Dekat mulut je kita cakap dekat orang, ya saya sangat sayang Nabi Muhammad, tapi dari segi perbuatan tidak nampak. Dari segi hati, dalam niat dalam hati pun tiada. Hanya di mulut saja kita cakap. Orang tanya kita, mungkinlah suatu hari lah ada orang tanya, Ustaz sayang Nabi tak? Macam mana kita nak sayang orang yang dah wafat? Orang yang dah kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak sayang Nabi Muhammad? Antara salah satu cara yang paling senang lah, kita sentiasa berselawat ke atas Nabi. Itu antara cara lah, contoh lah. Paling senang lah. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan selawat, kita amalkan selawat ke atas Nabi. Kalau yang panjang lagi bagus. Okey. Okey, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada ucapan sahaja, tetapi perlu dibuktikan melalui amalan. Kalau bercakap saja tiada guna. Jadi kita kena buktikan dengan amalan. Kita hendaklah mencontohi akhlak baginda seperti jujur, amanah, sabar dan penyayang. Nabi Muhammad pun, Rasulullah SAW pun sentiasa berlemah lembut dalam menasihati. Sentiasa berlemah lembut walaupun dalam keadaan yang mencabar. Kita tahu semasa Nabi Muhammad mendakwah secara rahsia, berbagai cabaran yang dilontarkan oleh kafir Quraisy di Mekah. Okey. Dalam keadaan yang mencabar pun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar, sentiasa berlemah lembut dalam percakapannya, dalam perbuatannya. Sebab 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 itulah ramai yang tertarik nak masuk Islam. Islam tidak menarik umat-umatnya secara kasar. Islam menarik umatnya secara lemah lembut, tanpa ada paksaan. Okey. Yang keempat, kepada pemimpin li'aimmati muslimin, kepada pemimpin Islam. Okey, yang keempat, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemimpin Islam ialah supaya kita mentaati pemimpin selagi mereka tidak menyuruh kepada perkara yang bertentangan dengan syariat Islam lah. Okey. Dalam hadis tadi dia suruh nasihat kepada pemimpin, tapi maksudnya kita mentaati pemimpin, nasihat daripada pemimpin selagi mereka tak suruh kita buat sesuatu yang bertentangan dengan Islam lah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dalam kalangan kamu, iaitu orang pemimpin muslimin lah dalam kalangan kita. Kita ke orang Islam. Okey. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, perintah tu untuk jadi orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dalam kalangan kamu. Kita taat pada sesuatu, kepada seseorang pemimpin jika dia tak suruh kita buat bertentangan dengan Islam, kita kena patuh. Okey. Kita juga digalakkanlah kalau mampu nak menasihati pemimpin, kita menasihatilah dengan lemah lembut. Siapalah yang boleh jumpa Perdana Menteri? Saya pun tak dapat jumpa. Tapi kita lihat dekat media sosial sekarang ni. Kalau kita lihat dekat media sosial sekarang ni, ramailah yang mengkritik dan menghina pemimpin secara terbuka. Orang lain boleh baca. Kita lah, saya tak tahulah, saya tak buat lah. Bukan kita lah, orang lain lah. Bukan kita lah. Dalam ni kan semua ustaz ustazah. Okey, orang lain. Saya pun sentiasalah melajari media sosial. Bila saya buka media sosial, saya baca, ada saja jumpa muka pemimpin tu, ramai yang menghina, ramai yang mengkritik secara terbuka. Orang lain boleh baca. Maksudnya secara terbuka lah. Di Facebook, di TikTok, di Insta. Okey, sikap ini bukan sahaja dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Kalau kita taib lah benda buruk menghina pemimpin dekat media sosial, dia tak datang apa-apa pun kebaikan kepada kita. Pemimpin tu ada buat sesuatu kan yang melanggar syariat Islam? Kalau dia tak buat, adik apalah tujuan kita nak menghina? Kita nak mengkritik di media sosial. Okey. Dia sikap ni bila kita kritik pemimpin dekat media sosial, dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan. Malah dia boleh menimbulkan perpecahan, perselisihan, pergaduhan.
apa-apanya buruk lah. Oleh itu, kita hendaklah menasihati dengan penuh adab dan mendoakan, sentiasalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Okey. Okey, kita pergi yang kelima. Yang kelima, nasihat kepada umat Islam. Umat Islam maksudnya semua orang Islam. Li ummatihim, kepada semua umat Islam. Semua orang-orang Islam. Ini adalah tanggungjawab kita. Nasihat kepada seluruh umat Islam. Ini bermaksud kita salinglah menasihati antara satu sama lain ke arah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesusahan. Kita sesama kita saudara, walaupun tak sama darah. Selagi kita berada dalam agama Islam, selagi itulah kita sesama saudara. Kita walaupun tak sama darah, walaupun berjauhan, walaupun merentas lautan, selagi kita berada dalam agama Islam, kita adalah sesama saudara lah. Okey. Selain itu, baginda juga bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan, yadun, jika tidak mampu dengan lisan, dan jika tidak mampu dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Bila kita melihat sesuatu yang tidak baik, kena ada dalam perasaan dan kena ada sekurang-kurangnya lah dalam hati kita, kita nak mencegah kemungkaran tu bila kita nampak. Nak ubah dengan tangan, tak mampu. Takut nanti. Nak ubah dengan lisan, kita risau orang tu terasa. Jadi kita selemah-lemahnya lah kena ada perasaan nak mencegah kemungkaran bila kita nampak. Selemah-lemahnya kita ubah dengan hati. Kita ubah dengan hati, ada niat nak mencegah tapi kita takut, kita bimbang. Kita cegah dengan hati, kita jauhilah kemungkaran itu. Jauhilah, itulah selemah-lemah iman. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa setiap Muslim mempunyai setiap, tak kiralah lelaki, perempuan, tua atau muda, adalah tanggungjawab setiap Muslim untuk menegur dan memperbaiki keadaan sekeliling. Jadi teguran yang kita buat tu hendaklah dilakukan secara baik, penuh hikmah, lemah lembut dan kasih sayang. Bukan dengan cara yang kasar ataupun cara yang memalukan dengan kita mengherdik orang tu. Okey. Dalam kita hidup sehari-hari ni lah, yang hidup lagi lah, yang masih hidup sekarang lah. Okey. Dalam kita hidup sehari-hari ni, kita kena lihat. Kita macam contohlah, saya pun suka jugalah layari media sosial, tengok post, tengok apa yang dikomen dalam post. Manusia sekarang dia lebih suka menghukum, menghina daripada menasihati. Saya tengok ramai juga yang suka mengecam dalam media sosial. Mereka lebih suka menghukum, lebih suka menghina, lebih suka mengecam daripada membimbing. Orang tu dia buat dosa. Dia buat dosa. Dosa orang itu dengan dosanya sendiri. Kita tiada hak untuk nak menilai orang itu dengan dosa dia. Kalau dosa itu dengan dosa dia sendiri, itu antara urusan dia dengan Allah. Kalau dia tak dikenakan, tak dihukum di dunia, dia dihukum di akhirat.
Itu adalah itu adalah kita sebagai orang Islam. Bila orang tu buat dosa, kalau dia tak kena hukum di dunia, dia kena hukum di akhirat, tidak akan terlepas. Jadi kita sebagai umat Islam tiada hak untuk nak menghukum dia. Okey. Contohlah kalau dia buat dosa, hina pi macam mana pun. Kalau lagi kita hina, lagi kita mengumpat dia, lagi kita mengecam dia, agak-agaknya dia nak semakin berubah. Itu bukan cara Nabi. Cara Nabi menasihati secara lemah lembut, tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit. Macam orang pergi pancing lah, kalau dapat ikan besar, dosa besar kan orang tu buat dosa besar. Kalau kita pancing dapat ikan besar, saya tak pernah pancing. Jangan tanya saya. Tapi saya selalu tengok video orang pancing ikan lah. Kalau orang tu dipancing ikan, dapat ikan besar, dia bukan tarik laju-laju, bukan tarik kuat-kuat terus. Dia tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit sampai dapat dah. Macam orang pancing ikan lah. Saya tengok video orang pancing ikan lah. Macam itulah analoginya. Kita nak nasihat orang, kita nasihat secara lemah lembut. Kita komen secara lemah lembut. Dia dapat tu baca komen kita. Dia dapat, dia nampak. Okey. Kita tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit. Jangan sampai putus. Kalau dah putus tu dah jauh, kita tak boleh nak tarik dah. Tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit, tarik sikit-sikit. Putus itu di media sosial. Sekarang ni kita tengok dulu yang depan mata, yang sebelah kita, yang belakang kita, yang tepi kita, yang depan kita. Kawan kita lah. Kalau nampaklah kawan kita tu buat salah lah. Okey, janganlah kita pergi mengherdik, menghina ataupun kita anuk lah. Kita anuk lah orang tu. Walaupun kita anuk di belakang orang tu, dia sampai dekat orang tu. Kita anuk pilah belakang ke depan ke tepi ke orang tu, dia sampai dekat orang tu. Last kali dia sampai dekat orang tu. Agaknya dia makin jauh ke dia makin rapat dengan kita? Dia dah makin jauh. Okey. Islam mengajar kita supaya menasihati dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Nasihat yang datang dari hati yang ikhlas. Tadi kita dah dengar. Nasihat dari segi istilah adalah ikhlas, jujur. Bila kita nasihat dari hati yang ikhlas, kita memang betul-betul lah niat di hati. Kita nak bimbing orang tu nak ke arah kebaikan. Okey. Nasihat yang datang dari hati yang ikhlas akan sampai ke hati orang tersebut. Sebaliknya, nasihat yang disampaikan dengan kasar akan ditolak walaupun benar. Walaupun kita cakap betul, tapi kalau kita sampaikan nasihat tu dengan cara yang kasar, orang tu tadi ditolak terus. Dia takkan terima langsung. Ada orang, dia boleh menerima teguran secara kasar. Ada orang boleh menerima teguran secara lemah lembut. Ada orang boleh menerima teguran secara tersurat. Ada orang boleh menerima teguran secara tersirat. Tapi kebanyakan orang lah, dia boleh menerima teguran secara lemah lembut. Hampir semua orang lah. Jadi kita amalkanlah teguran yang secara lemah lembut lah. Nak teguran secara kasar boleh. Dengan suami isteri nak tegur kasar-kasar boleh. Tapi janganlah gaduh. Okey. Sebagai contoh, apabila kita melihat rakan melakukan kesalahan, kita hendaklah menegur secara baik dan berhemah. Jika kita menegur dengan kasar, kemungkinanlah kalau kita tegur secara kasar, nasihat secara kasar, kemungkinan besar dia akan menjauhi kita. Dia akan menjauhi. Bila dia menjauhi, dia tak nak berubah lah. Okay, tetapi jika kita menegur dengan lembut, dia akan lebih mudah menerima dan memperbaiki diri. Kita nasihat orang, kita tak nak kacau ego dia.
kita sapu dengan lemah lembut. Macam 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 saya bela kucing liar lah, bela kucing liar dekat luar tu. Mula-mula sapu dulu lemah lembut, last kali dia jadi jinak. Okey. Oleh itu, cara kita menyampaikan nasihat tu sangat penting. Kita kena belajarlah cara nak sampaikan nasihat itu. Macam mana nak belajar? Saya tak mampu nak ajarlah. Kita boleh lihat daripada dua panduan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kita juga perlu bila kita bagi nasihat dekat orang, kenalah pandai terima nasihat juga. Apabila kita belajar memberi nasihat kepada orang lain, memberi nasihat ni adalah tanggungjawab semua orang Islam. Kita juga kena pandai menerima nasihat. Kalau kita sendiri nasihat orang tapi kita tak nak terima nasihat tu dah lain macam. Okeylah, janganlah kita menjadi orang yang ego. Okey. Dengan tak nak jadi orang yang ego, kita terimalah nasihat. Terima nasihat ni bukan untuk apa-apa, untuk kebaikan diri sendiri. Semua orang nak jadi lebih kaya. Semua orang nak jadi lebih sihat. Semua orang nak jadi lebih baik. Nak jadi lebih baik adalah kita dengan menerima nasihat. Kadang-kadang nak menerima tu mungkin sakit hati sikit. Tapi sakit tu kan boleh hilang dengan masa. Boleh sakit apa pun boleh hilang dengan masa. Mati je tak boleh hilang. Semua mati. Okey. Jadi kita juga kena menerima nasihat dengan hati yang terbuka. Janganlah kita menjadi orang yang ego, tak mahu terima teguran. Ingatlah bahawa setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Setiap manusia pernah melakukan dosa. Setiap manusia berdosa. Setiap manusia melakukan kesilapan. Saya selalu buat salah, orang lain pun selalu buat salah. Saya kena terima nasihat. Saya juga perlu memberi nasihat kepada orang lain. Jadi janganlah kita, kalau orang itulah membuat satu dosa yang sangat besar. Bukan tugas kita nak menghina, nak mengecam orang itu berbuat dosa. Yang memberi hukuman kepada pendosa hanyalah Allah sahaja. Sama ada dihukum di dunia ataupun dihukum di akhirat. Okey. Orang yang bijak ialah orang yang menerima nasihat dan perbaiki dirinya. Sebab apa? Dia faham. Orang yang bijak ni orang yang faham. Orang yang bijak ni orang yang faham. Baca Al-Quran faham. Baca hadis dia faham. Dia dapat memahami. Nak bagi nasihat, kena nasihat secara lemah lembut. Bila dia bagi nasihat, orang nasihat dia balik, dia pun kena terima. Kalau kita tak terima nasihat, kita tak tahu nak baiki diri dekat mana. Kalau kita tak terima nasihat orang, kita tak tahu nak baiki dekat mana. Kita baiki sesuatu bila rosak. Kalau kerosakan tu kita biar, apa yang jadi? Lama-lama makin rosak. Bila contohlah kereta kita rosak, mestilah kita hantar ke bengkel nak baiki. Tapi kalau kereta kita rosak, kita naik juga kereta tu. Naik juga atas jalan. Boom, kemalangan. Rosak kalau tak dibaiki, makin rosak dan akan memberikan keburukan. Bila orang bagi nasihat dekat kita, kita tahulah kita nak baiki dekat mana yang kita rosak tu. Dekat mana kita nak tukar spare part tu, nak tukar bahagian tu, nak tukar dekat hati ke, nak tukar dekat jantung ke.
Okey, bila orang bagi nasihat dekat kita, maksudnya adalah sesuatu, tak kiralah sedikit atau sebanyak yang rosak pada diri kita, kita ambil nasihat tu, kita tampal, barulah kita dapat perbaiki diri kita. Okey, itu orang yang bijak lah. Siapa yang tak nak jadi bijak? Saya pun nak jadi bijak juga. Okey. Jadi daripada hadis 7 daripada Imam Nawawi, hadis 40, hadis yang ketujuh, agama itu nasihat. Kita kena sentiasa menasihati dan juga menerima nasihat dengan jujur, dengan ikhlas, dengan membawa kepada kebaikan. Okey, setakat itu sahaja saya punya tazkirah. Kalau nak belajar lebih, bolehlah belajar daripada ustaz-ustaz lain ataupun ustazah-ustazah lain. Saya ni tak banyak ilmu lah. Okey, apa-apa yang buruk daripada saya, apa-apa yang baik daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi insan yang boleh menasihati dan menerima nasihat daripada orang lain. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Naim atas perkongsian yang disampaikan tadi. Memanglah kita nampak slide dia ringkas saja, tapi Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh beliau padat dan mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, sedikit penambahan berkaitan dengan nasihat menasihati ini. Ada dalam satu kitab dituliskan berkaitan dengan cara kita nak menasihati orang ni ialah dalam satu kitab, apabila para salaf dia hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahsia. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara berdua, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya di hadapan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Di dalam satu kitab lah. Maka afdal untuk kita menegur seseorang itu lebih baik kita berdua dengannya, dengan atas sebab kita nak menjaga aib dia dan sebagainya. Sebab itulah bergantung pada apa yang Fadil Ustaz Naim cerita tadi, bergantung kepada bagaimana mad'u, bagaimana orang yang kita nak menasihati dia. Ada ketikanya dia tu tak boleh secara depan-depan. Bila kita nasihat depan-depan orang ramai, maka membuatkan dia lagi jauh daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita kena melihat kesesuaian bagaimana kita nak menyampaikan nasihat kepada seseorang. Tapi kalau para asatizah ni tak apa, tak ada masalah. Bagi je deep-deep, sentak-sentak semua boleh. Sebab asatizah ni dia faham suka nakal pada orang lagi. Kalau dia lebih sentak berbanding orang awam, macam mana dia nak menjadi tonggak kepada agama Islam? Sebab itu yang penting kita melihat kepada situasi semasa, insya-Allah. Baik, jadi seterusnya yang terakhir anda serahkan surah kita kepada Al-Fadhil Ustaz Izzat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uli wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Azamuddin, saudari yang saya kasihi, yang saya sayangi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Abu Bakar, Guru Pendidikan Islam SK Sebiris. Subhanallah, perkongsian yang sangat menyentuh hati kita, insya-Allah mudah-mudahan dapat menghidupkan hati kita. Nampak macam santai tetapi subhanallah banyak mengingatkan kita ya tentang nasihat-nasihat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Naim atas kesudian untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkatinya, insya-Allah. Yang saya hormati juga yang hadir pada malam ini, Tuan Pengetua, Guru Besar, barisan warga PPD daerah Lundu dan semualah warga pendidik yang hadir. Alhamdulillah, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah insya-Allah kita boleh istiqamah untuk bulan-bulan yang berikutnya. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, satu perkara daripada saya iaitu peringatan kepada semua guru pendidikan Islam yang mana insya-Allah
pada hari esok. Okey, ada dua perkara, sorry. Pertama, pada hari esok sebenarnya kita ada usrah negeri. Jadi nanti saya bagi link. Saya tak bagi link lagi sebab kita ada banyak sangat link. So saya akan bagi satu-satu. Jadi esok kita akan attend untuk usrah negeri. Jadi saya menjemput semua guru pendidikan Islam untuk hadir untuk usrah negeri. Ini adalah usrah daerah. Tolong maklum tentang perkara tersebut. Jadi insyaAllah pada hari esok pagi saya akan send lah link untuk negeri untuk kita menyertainya. Sama juga untuk kita menghidupkan hati kita. Itu adalah berkenaan tentang perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula adalah berkenaan tentang mahrajan kita. Okay, untuk mahrajan kita, insyaAllah kita akan laksanakan mahrajan Quran Nasyid Khat di SK Bumi Putra pada minggu hadapan 16 April. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan semua guru-guru pendidikan Islam bersedia untuk menghantar peserta masing-masing, yang mana insyaAllah daripada peserta-peserta yang berjaya itu kita akan bawa ke peringkat bahagian, iaitu peringkat bahagian padawan. Kita akan bawa ke peringkat bahagian padawan yang kita akan laksanakan pada tarikh yang akan saya maklumkan kemudian. Jadi saya ucapkan mudah-mudahan harapan saya tuan-tuan perempuan bersedia, dan pada malam sama kebetulan ada PGB di dalam kita punya usrah pada malam ini, dijemput hadir, dan insyaAllah surat nanti akan disampaikan oleh pengelola SK Putra untuk menjemput semua guru-guru besar dan pengetua untuk hadir samalah di dalam majlis penutupan mahrajan kita yang akan kita laksanakan pada 16 bulan 4. Satu lagi, yang ketiga, lupa saya. Tadi dia berpusing-pusing tadi. Dengan Ustaz Naim cerita tadi, saya macam bercampur baur tadi. Jadi insyaAllah yang ketiga, yang terakhir daripada saya adalah saya nak ucapkan ribuan terima kasih, penghargaan kepada seluruh guru pendidikan Islam, terutamanya kepada guru pendidikan Islam sekolah menengah. Saya nak ulang semula sebab kita nak angkat perkara ini bukan apa, sebab benda ni bukan mudah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru pendidikan Islam sekolah menengah yang bertungkus lumus di dalam meningkatkan kita punya GPD bagi mata pelajaran pendidikan Islam, di mana pada tahun lepas kita mendapat 5.61, dan alhamdulillah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat ketakwaan daripada semua guru-guru pendidikan Islam yang insya-Allah daripada takwa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepada kita pada tahun 2025 ini dengan peningkatan yang luar biasa, kita mendapat GPD 4.04. Jadi itu adalah sesuatu peningkatan yang subhanallah. Sangat subhanallah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan saya kepada tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita dapat istiqamah di dalam melakukan kebaikan. Jadi harapan saya itu kita sama-sama dapat sambutlah, kerana dengan kita bertakwa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala membantu. Jadi itu adalah jalan-jalan untuk kita berjaya insya-Allah. Jadi saya setakat itu sahaja. Saya juga nak sambung satu lagi lah. Selain daripada sekolah menengah, sekolah rendah sama jugalah. Saya rasa takkan sampai sekolah budak-budak kita itu ke sekolah menengah melainkan daripada sekolah rendah. Jadi sama juga untuk guru pendidikan Islam sekolah rendah, tahniah juga. Usaha sama untuk Quran, usaha sama untuk literasi Al-Quran, usaha sama untuk kem bisnes solat, program-program semua. Hasil daripada bimbingan daripada guru besar, bimbingan daripada ketua panitia dan guru-guru pendidikan Islam kepada murid-murid kita, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi daripada peringkat bawah sehingga ke atas, saya nak ucapkan ribuan penghargaan. Insya-Allah tahun ni kita target kalau ada rezeki dapat kepala 3, insya-Allah. Doa-doakan. Jadi saya setakat itu saja. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azam. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Izzat atas penyampaian info nasihat seperti tadi, insya-Allah. Baik, jadi setelah kita pun dah sampai ke penghujung surah kita. Sekali lagi anda mengucapkan terima kasih kepada pengetua dan para guru besar yang berada dalam surah kita pada malam ini, alhamdulillah. Dan kepada ustaz-ustazah sekalian, teruskan berjuang, jangan putus asa. Mudah-mudahan semuanya sentiasa bersemangat dan lillahi ta'ala, insya-Allah. Baik, jika tidak ada apa-apa sampai di sini saja. Terima kasih kepada Cikgu Arman. Cikgu Arman pada tunjuk muka tu. Sampai hari aja. Terima kasih Cikgu Arman. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Sampai sini saja. Jadi kita tangguh surah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Saya sudah dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa link kehadiran ya, yang saya ada pin di message tu, boleh isi. Terima kasih Ustaz Azam. Sama-sama. Semoga berjaya bola baling. Tengok InsyaAllah. macam dah hebat sangat tu, luar biasa tu. Tadi friendly SMK tadi. Okay, steady. InsyaAllah, moga berjaya insyaAllah semua. Amin. Sama-sama. Okay, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.